Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini ialah Ketua Polis Negara, Menteri KDN, Timbalan Ketua Polis Negara. Ini ialah bangunan yang jadi kontroversial baru-baru ni, di mana tuan punya tanah itu orang Malaysia, dia buat bangunan macam ni, disewakan pada Rohingya, Bangla dan lain-lain Indonesia, something like that. Ini ialah kita punya Perdana Menteri yang tersohor di Malaysia. Dia kata isu Rohingya kerajaan ambil tindakan tegas. Tapi dia punya timbalan dulu, masa Najib dulu, ada buat rally untuk show solidariti untuk Rohingya yang dihalau keluar oleh kerajaan Myanmar, askar Myanmar. Ada yang dibunuh dan macam-macam lah. So, atas desakan UNHCR ke something like that, Malaysia pun terima dia orang masuk lah. So, sekarang sudah terima masuk. And then tadi I ada tengok video official lah, media dia kata ada lebih kurang 126,000 yang berdaftar dengan UNHCR lah. So ada juga saya dengar kenyataan-kenyataan oleh pihak-pihak tertentu yang kata UN ada bagi dia orang 400 USD untuk satu orang satu card holder. So yang pelik, ini UN punya card holder ni dia kata dia tak terima itu duit. So kerajaan Malaysia melalui KDN dan Kementerian Luar kena pergi UN tanyalah, mana itu duit? You suruh kita terima ini orang, you tak mau bagi duit. So diorang pergi dekat luar, kerja sini, kerja sana, kerja sini. Macam-macam diorang buat. So semua sekarang rakyat Malaysia sudah marah, sudah bising. So first thing is first thing lah. Sekarang sama ada dia terima itu duit ke tidak. Kalau dia terima itu 400 USD satu card holder, tunggu sehingga dia dipindahkan ke negara lain, dan dia pun tak mau kerja. Dia pun kena bayar sewa rumah, kena makan. So isu dia yang timbul ialah isu-isu macam ni lah. So sekarang dia orang claim dia tak dapat itu duit. So kerajaan kena siasat mana itu duit pergi, siapa bedal itu duit. Okay. Dan ada pula isu-isu dia kata orang Rohingya, Pakistan, Bangla kahwin perempuan Melayu. You orang Melayu jangan cerai itu perempuan lah. Itu perempuan pun kena cari makan, kena belah itu anak. Banyak lelaki tak ada belah itu anak. Itu perempuan Melayu terpaksa kahwin lah. Apa salah kalau dia kahwin? Dia pun Muslim, dia pun Muslim. So, sudah ada second generation anak Rohingya kahwin dengan orang perempuan Melayu, anak Pakistan kahwin dengan Melayu, Bangla kahwin dengan Melayu, sudah ada dia orang punya anak, sudah jadi warga negara. So, ada ramai orang tak puas hati. Itu hak, itu perempuan mau kahwin, siapa dia mau kahwin, itu dia punya hak. Itu orang tak boleh pertikai. So, menjadi isu-isu macam ni lah. So, ada timbul rasa tidak puas hati di kalangan orang Melayu, India dan Cina. So pada saya itu perempuan Melayu tu ada hak. So kalau orang Melayu tak suka dia orang punya perempuan kahwin dengan bangsa ini pendatang ni semua, dan jangan cerai lah. Orang Melayu kahwin dengan Melayu, keluarkan undang-undang dah. Buat satu undang-undang, perempuan Melayu, perempuan India, perempuan Cina tak boleh kahwin dengan foreigner. Tanpa kelulusan atau whatever. So anyway, you see, sekarang semua orang cakap kasih halau. You tahu tak sekarang di pasar borong ke, pasar biasa ke, itu kontraktor angkat sampah, lori sampah pun, dia punya driver pun, saya nampak dengan mata sendiri orang Rohingya juga atau orang Bangla, atau orang Pakistan, cuci longkang, potong rumput, angkat sampah, bersih itu pipe IWK, itu taik punya pipe semua dia orang buat. Orang Malaysia tak mau buat. Kalau orang Malaysia mau buat ini, dia mau gaji 4-5 ribu. Maybe itu pemandu lori sampah mau 5,000, itu angka sampah yang orang mau 5,000. Nanti itu cukai pintu akan jadi daripada 600 akan jadi 3-4 ribu. So cukai pintu akan naik dan semua benda akan naik lah. So ini adalah isu-isu yang timbul. So kalau you orang tak suka, dia orang kerja di pasar-pasar ini sekarang ramai yang kalau you check di punya rekod, dia punya owner itu pemilik tapak tu ialah orang Malaysia. Orang Cina, orang India atau orang Melayu yang sudah tua, dia punya anak-anak tak mau meniaga itu pasar. So dia terpaksa dia ambil itu foreigner, dia kasih dia orang kerja ke atau dia sub ke, itu reality tau. Saya sebagai ahli majlis, saya tahu benda ni berlaku. Pasal itu orang tua pun mau cari makan. Ada orang tua Melayu, India, Cina pun dia bagi Bangla ke foreigner buka kedai runcit ke kedai apa-apalah kedai makan pun pakai dia punya lesen. Memang ada lesen. Government tak boleh ambil tindakan kerana owner ialah orang Malaysia. Dia pun orang tua itu pun mau cari makan. Saya dulu ahli majlis pun ambil tindakan pun, saya kesian dengan itu orang Malaysia pasal dia punya anak tak mau jaga dia. Takkan dia mau pergi minta sedekah sama dia orang punya anak.
So these are the issues, you know. So ini isu semua kena kupas betul-betul sebelum maki hamun dengan ini Rohingya lah, inilah itulah. Ada satu yang saya tak setuju dengan Rohingya, ialah ini saja. Dia orang makan sirih, ludah sini, ludah sana, ludah sini. Cakap ada tak tahulah satu dua orang yang buat video cakap karut-karut tau. Ini selayang kita punya itu. I don't know whether video tu betul ke AI ke apa ke, I tak sure. So orang Rohingya, orang Bangla patut tangkap itu orang, hantar dekat balai. Bukan orang itu cakap tu, itu bukan semua orang Rohingya cakap macam tu. Dia orang pun faham, dia orang ni pendatang dekat sini, dia orang mau cari makan. Ini ada orang bodoh-bodoh punya orang yang buat kejahatan-kejahatan tu. Macam juga orang dalam politik pun ada parti-parti tu, dia punya ahli yang buat keluar kenyataan bodoh. Kadang-kadang India balik India, Cina balik Cina. Inilah itulah. Itu tidak bermakna itu parti dia stand macam tu. So saya harap semua orang faham. Video ni saya semakin panjang lah, saya pun tak tahu apa lagi mau cakap. So and then ada yang marah dengan polis immigration. You tak boleh marah polis dengan immigration pasal ini melibatkan UN. So ada dia punya tata cara dia. So isu ni hanya boleh diselesaikan oleh Menteri KDN, Kementerian Luar dengan UNHCR lah. Dia orang kena duduk bincang macam mana mau selesai. Kalau you tak suka dia orang meniaga pekerja, then you bagi dia orang wang lah. Itu wang pun dia orang kata dia orang tak terima. So these are the issues kena clear. Kena clear. And kalau you tak suka dia orang buat itu kerja-kerja dekat pasar ke apa, lu orang pergi buat lah. Orang Malaysia pergi buat lah. Dan you minta gaji tinggi, dan semua barang. Ikan kembung kena jual RM30 1 kilo lah. Sawi kena jual RM20 lah. Pasal kena bayar gaji yang tinggi pada orang Malaysia. Ada faham? Okey, sekian, terima kasih.